Nak tak saya ceritakan tentang penggunaan suara dan macam mana nak elakkan daripada suara kita serak. Okey, tengok video ni sampai habis. Pertama sekali, mulai daripada bangun tidur, kita biasanya akan rasa tekak tak selesa. So, apa yang kita buat ialah kita minum air. Minum air supaya akan melancarkan saluran dekat tekak kita. Tengok saya pun macam terbatuk-batuk. Okey. Yang seterusnya ialah kita buat miming. Contohnya kalau sesiapa yang nak menyanyi kan, selalunya dia kena buat bubbling. Macam itulah maknanya dia kena exercise suara dia, exercise otot tekak dia. Bagi orang Islam, kita akan solat subuh, solat sunat dan sebagainya. Biasanya kita akan sebut satu perkataan tu dalam solat. Kita akan sebut perlahan-lahan supaya kita dengar. Itu pun sebenarnya adalah sebahagian daripada miming. Dia macam kita exercisekan tekak kita sebelum kita nak bercakap dengan kuat. Dan lagi satu, contohnya kalau kita nak bercakap, kita urut-urut dekat bahagian leher. Sebab kadang-kadang kita punya peti suara, kita punya otot leher dia jadi tegang. Mungkin kalau kita nak berucap dekat sesuatu tempat, kita stres pun dia jadi tegang. So kita cuba urut-urutkan dekat bahagian leher. Selain daripada tu, kenapa suara kita tak sedap? Kenapa kita cakap tersekat-sekat? Mungkin disebabkan oleh stage fright. Kita jadi gabra, kita jadi suspend, anxiety. So bila ada anxiety semua tu, kita gabra, kita punya suara akan terketar-ketar, akan tergagap, tidak lancar. Dan itu juga akan menyebabkan kita punya asid perut lagi banyak, lagi reflux, dan kita akan rasa angin. Itulah sebaiknya sebelum nak buat ucapan, elakkan daripada makan daripada penuh perut. Jadi itu akan mengganggu kita punya percakapan nanti. Dan sebaiknya sebelum nak berucap, kita kena kenal pasti tempat, kita kena buat persediaan, kena tahu kita punya tempat tu macam mana keadaan dia, kita kena mentally prepare, kita kena tahu kita punya fikir ataupun kita kena buat plan, draft apa yang kita nak cakap supaya kita bersedia. So preparation tu sangat penting, dan isi ataupun topik apa kita nak cakap tu sangat penting. Kita kena tahu, kita kena jelas apa yang kita nak cakap. Dan seterusnya, mungkin kita boleh buat latihan kita bercakap sendiri, bercakap depan kawan ataupun bercakap depan cermin. Kita cakap, practice, rehearsal berulang-ulang supaya kita jadi lancar. Itulah sedikit tips ketika berucap, nak mengelakkan daripada tergagap ataupun tidak lancar. Dia ada satu istilah yang dinamakan vocal hygiene. So vocal hygiene ni adalah apakah yang patut buat dan apakah yang tak patut buat. So yang kena elak ialah minum kopi, minum teh, makanan-makanan yang ada kafein, air yang ada kafein. So kita kena elakkan. Merokok pun tidak dibenarkan sebab dia akan merosakkan kawasan lapisan di tekak kita. Itu tak bagus untuk sesiapa yang akan berucap, siapa yang akan bercakap. Satu, kita tak digalakkan untuk bercakap dengan kuat ataupun menjerit-jerit sebab yang tu akan merosakkan pita suara. Dan kalau macam kita rasa tak selesa berdehem, buat yang begitu kerap pun tidak digalakkan sebab dia akan merosakkan lagi pita suara. Kadang-kadang mungkin sebab rasa tak selesa ataupun ada macam kahak, mungkin buat sekali dua kali okey, tapi tak boleh kerap sangat. Itu akan merosakkan pita suara. Selain daripada tu, kena kenal pasti sama ada kita ada apa-apa penyakit. Contohnya yang daripada perut naik ke atas, iaitu reflux. Acid reflux daripada perut naik ke atas, so dia mengganggu tekak. Itu pun akan menyebabkan suara kita jadi serak. So kalau macam tu, elok makan ubat. Contohnya macam Controlok,
macam Nexium, Ganaton, Motilium. So inilah contoh-contoh ubat untuk mengawal masalah reflux. Daripada atas kadang-kadang ada orang yang ada resdung ataupun sinusitis. So resdung sinusitis ni dia akan ada lendiran daripada hidung, daripada rongga sinus pergi ke belakang hidung dan pergi ke tekak. Itu akan menyebabkan kawasan tekak jadi terbatuk-batuk dan juga serak. Apa lagi? Kalau hidung tersumbat pun sama. Semasa tidur kita terpaksa nafas ikut mulut, berdengkur, so dalam tekak jadi kering, kita akan suara tak sedap, suara akan serak. Dan masalah lain adalah masalah di dalam tekak itu sendiri. Sesetengah orang yang ada masalah tonsil bengkak pun sama, pun boleh menyebabkan suara dia tak sedap, suara dia serak. Dan juga keadaan di mana pita suara tu dia macam trauma ataupun ada macam biji dekat pita suara. So suara kita jadi serak. Kita nak keluarkan suara pun susah. Jadi apa yang terbaik ialah pergi cek doktor. Biasanya doktor akan buat skop hidung, tengok ada bengkak, ataupun buat skop dekat tekak dan tengok dekat pita suara sama ada biji, nodul ataupun ada polip. Jadi semua penyakit-penyakit ni ialah perlukan rawatan. Kalau hidung tersumbat, kita bagi spray hidung untuk mengecutkan yang tersumbat di dalam hidung. Kalau dalam tekak, mungkin boleh pakai spray tekak ataupun buat pembedahan. Kalau macam polip dekat pita suara ataupun nodul, dan tu kita boleh buat pembedahan untuk buang biji tersebut. Dan juga kita boleh refer kepada pegawai terapi pertuturan, speech therapist, untuk ajar cara kita untuk melontarkan suara, untuk menggunakan suara dengan baik. Itulah serba sedikit macam mana untuk nak menjaga suara supaya suara kita tidak serak dan kita boleh berucap ataupun kita boleh bercakap dengan baik tanpa terganggu, tanpa terbatuk-batuk. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.